Saya ingat lagi. Saya lepas zikir semua tu, saya kata saya minta Allah datangkan satu bisnes yang tak henti-henti, yang income sangat konsisten, sebab rasa macam dah penat dah. Dah buat macam-macam tapi tak berjaya juga. Macam tu. So, kita just ikut flow tau. Kita ikut flow je. Apa yang Allah dah bagi, dah jumpakan. Cuma satu je lah. Bila you dah jumpa satu peluang, kena buka minda, cuba dengar dulu peluang tu. Macam orang nak cerita forever, bagi peluang dulu, dengar dan cuba buat. So saya cakap dengan suami saya pada peringkat awal, saya kata masa tu suami saya tak betul-betul bersetuju lah sepenuh hati nak bagi join kan. Saya kata, abang bagi saya masa 6 bulan je untuk saya cuba buat all out dekat forever. So bila saya manfaatkan 6 bulan yang suami saya bagi keizinan, sebab yelah kita nak buat networking ni, kita mesti jumpa orang, tak kira orang tu lelaki ke perempuan tu tak. Of course kita nak kena minta izin kan. So satu, restu suami tu sangat penting lah. Itu satu. Keizinan suami tu sangat penting. Dan nak bayar hutang dan tapi itulah kena bila kita dah bulat hati, dah bulat hati nak fokus satu-satu bisnes, nak buat betul-betul, masa tu you kena bersedia. Bersedia apa tau? Masa tu Allah akan hadirkan ujian, masa tu Allah akan hadirkan cabaran. So apa yang saya terima pada tahun 2015, masa tu saya kerja lagi. Saya masih part time buat forever. Ditakdirkan ibu saya sakit, mak saya sakit. So yang saya tunjuk ni, ni gambar kaki mak saya lah. Waktu tu masa mak saya operate ni, Miza, masa tu kita orang tengah local trip tau dekat Hong Kong masa tu. Tengah syok-syok berjalan kan, dapat berita ni, adik hantar gambar kata, Kak Long, mak kena operate kaki. Kaki dia dah bernanah, kencing manis kan. And then dia terpijak tulang ikan. Mak memang ada kencing manis dan dia terpijak tulang ikan. Yang kelakarnya Miza, sebelum saya nak fly tu, mak ni dia dah tahu kita nak berjalan jauh. Dia boleh pura-pura tau. Dia boleh depan kita macam sihat, tapi sebenarnya dia tahan kaki dia sakit. So 5 hari je kaki dia dah bernanah, dah bengkak semua. So adik bawa pergi HTAA. So doktor korek buang nanah tu, dan masa saya dekat Hong Kong tu kebetulan saya tengah berjalan-jalan dengan Profesor Dr. Aziz. Profesor nama so Profesor Dr. Aziz pun terlibat dalam ini cerita. So saya tunjuk. Baiklah Prof Aziz, baik sangat-sangat. Masa dekat Hong Kong tu saya terus tunjuk, Prof ni kaki mak saya. Lepas tu Prof cakap apa? Prof kata okey nanti balik Malaysia bawa mak pergi klinik saya, dia cakap. So saya balik tu sempatlah mak duduk seminggu dekat HTAA. Saya minta mak saya bawa keluar. Doktor tak bagi. So saya kata tak apalah doktor, saya dia memang tak bagi bawa keluar. So saya doktor bagi satu borang kan. Kita sign, so apa-apa berlaku bukan tanggungjawab hospital lagi. Saya bawa mak saya pergi Kota Baru. So duduk almost 2 minggu dekat situ. Buat rawatan dengan Profesor Dr. Aziz, menggunakan sepenuhnya produk Forever. Dan Profesor ajar cara nak bagi makan produk dengan mak macam mana, nak jaga dari segi pemakanan mak ni macam mana. Dan masa tu saya syukur sangat sebab saya ada income dengan Forever untuk bawa mak pergi treatment. Itu yang memang macam mana nak cakap sangat best lah. Miza, kau tunjuk muka aku sekejap Miza. Kau stop je dulu gambar ni kan. Stop Sean. So waktu that's why Sifu selalu cakap kan, kita kena sentiasa bersedia. So kita tak tahu tau bila Allah nak uji kita kan, kita tak tahu. So waktu mak sakit tu, income Forever memang sepenuhnya saya guna untuk treatment, untuk rawat mak. Macam Miza kata lah, mak kita kot. So kita sanggup berhabisan. Kita tak naklah guna perkataan kalau kat sini kan Miza kan. Tapi itulah dia, bila tak ada extra income. You bayangkan you tak ada extra income and sudden you diuji macam tu, agak-agak apa yang
kita sebagai anak boleh bantu mak kita. Betul tak Miza? So that's why saya rasa syukur sangat tahun 2015 tu waktu mak saya sakit, saya baru 8 bulan dekat Forever dan masa tu income dah 5 angka. Saya menggunakan sepenuhnya income untuk ulang-alik pergi Kota Baru. Tak silap saya lebih kurang 3 bulan kot saya bawa mak saya pergi Kota Baru buat treatment dengan Profesor Dr. Aziz dan produk, ingat saya bagi mak saya produk sebotol aloe vera tu untuk 2 hari. Sebab Prof kata, Ayu bagi mak minum 250 ml pagi, 250 ml malam. Maksudnya sehari 500 ml. Sehari 500 ml sebotol untuk sebotol untuk 2 hari. Gitu. Tak campur dengan Atixi, Bipolar, Bipopolis, Forever Light semualah. Okay, so itu benda yang saya rasa syukur. So bila saya bagi talk dekat kelas, saya selalu cakap, even you all dah selesa, you all dah ada gaji, you all kena fikir orang lain, orang keliling. Dan satu lagi, bersedialah sebab kita tak tahu bila Allah nak bagi kita ujian. Kita tak tahu dan apa bentuk ujian pun kita tak tahu. So just bersedia je macam tu. Kita tak minta tapi tak salah kalau kita cari something yang extra untuk kebaikan orang sekeliling kita pula. Mungkin ada adik-adik kita, mak-mak saudara kita yang orang kata perlu dibantu. Itu macam itulah. And then kalau perasan slide saya tadi kan, alhamdulillah bila mak saya semakin sihat dan kalau you all nak tahu mak saya dah stop insulin dah. Selepas setahun lebih follow treatment, appointment daripada doktor kan, doktor sendiri yang stopkan tau. Bukan saya pandai-pandai stopkan, bukan. Pergi appointment, doktor kata okey makcik daripada 3 kali sehari insulin jadi 2 kali sehari. Lepas tu pergi lagi appointment sekali sehari. Pergi lagi next appointment, doktor tanya makcik makan apa? Lepas tu mak saya kata anak bagi minum aloe vera. Doktor cakap apa? Okey tak apa, makcik continue je minum apa yang makcik dah buat sekarang, dah amalkan sekarang, makcik boleh stop dah insulin. Ya Allah, rasa macam syukur sangat Miza. Dan alhamdulillah kesihatan mak tu makin lama makin baik dan Allah izinkan saya dapat tunaikan lagi satu impian saya iaitu saya hantar mak saya, ayah saya, mak mentua, pak mentua dua-dua belah suami belah saya ke menunaikan umrah ke Mekah. Cash income daripada Forever. Itu yang satu benda yang kalau Miza kata feel tu tadi tak boleh nak cakap feel dia macam mana. Sangat orang kata happy lah dengan Forever ni, macam happy sangat. Okay, and then kalau dulu waktu kerja nak bagi duit kat mak tu berkira dulu tau, kira dulu takut kita tak cukup. Takut kita tak cukup. Tapi dengan Forever tak kira income tu, income kita drop ke apa ke kan, kita boleh bagi sama je. Kita boleh bagi lebih. Lebih. So itu benda yang sangat saya